Memandangkan ramai saudara mara, kawan-kawan call suruh masak sebab nak datang beraya kat rumah. So hari ni kita nak buat nasi kak wok. Menu ni sesuai sangat kalau nak serve dekat tetamu. Jadi marilah kita buat. Bismillah. Okey, mula-mula kita perlukan 1 ekor ayam potong kecil macam ni. And then masukkan 2 sudu serbuk kunyit, 2 sudu serbuk cili, 4 sudu tepung jagung dan perasakan dengan garam sikit. Korang gaulkan sekata. Kemudian bolehlah goreng dalam minyak yang panas sampailah dia masak dan garing macam ni. Next, untuk gulai ayam guna sikit minyak ayam goreng tadi tu. Tumiskan 2 biji bawang merah, 8 ulas bawang putih dengan 2 inci halia. Tumis ni biar sampai dia naik bau. Kemudian kita perlukan rempah-rempah dari jenama Faiza ni je. Satu set ni ada macam-macam jenis rempah. Satu jenama 1000 rasa tau. So siapa yang berminat tu boleh je tengok dekat Hamdan Pen Showcase. Kemudian masukkan dalam 8 sudu rempah kari daging dengan 4 sudu serbuk cili. Kalau tak nak pedas sangat boleh kurangkan sikit. Lepas tu dah boleh tambahkan air dan tunggu sampai dia betul-betul pecah minyak. Kemudian masukkan sebatang carrot dengan 4 biji kentang. Bila dah sekata boleh masukkan 400 ml santan dengan air untuk tambahkan lagi kuah kita ni. Lepas tu boleh masukkanlah gula Melaka dengan asam jawa sekali dengan terung, kacang panjang dan last sekali boleh perasakan dengan garam sikit dan dah siap gulai ayam kita hari ni. Untuk sambal belacan pula kita perlukan 2 batang cili dengan 8 batang cili padi merah, 2 biji limau kasuri, sedikit belacan bakar dengan air dan korang boleh blendkan dia macam biasa. Ni lupa nak letak garam tadi, korang boleh letakkan garam sikit dan sedia untuk dihidang. Ni Hamdan serve dalam aluminium tray ni je sebab senang. Kemudian adalah kuih muih dengan bihun goreng sikit untuk tamu kita hari ni. So kalau kata korang ada plan nak buat open house kecil-kecilan macam ni kan, boleh je ikut resepi ni. Confirm ramai yang suka. So selamat mencuba.